Yo, what's up, my name is Sam. So, video kali ni kita nak visit kita punya new studio. So, tada, new studio kita. Okay, seperti biasa, video yang lepas aku set up studio kat rumah aku. Tapi tak nice lah, ada beberapa tempat yang cat dinding tu semua tak cool. So, kita set up new studio. Kali ni kita nak buat betul-betul channel YouTube. Nak fokus. Kali ni kita nak betul-betul fokus. Focusing in YouTube channel, okay? So this is my vlog. Let's go. Kampung jangan. Jangan. Hujan lebat oh. Hujan lebat oh. Hujan oh. Orang sini tu. Ada. Astaghfirullahalazim. Kau buat panik ah. Sebenarnya aku rakang kau ni. Bagaimana ni? Habis terbaik kereta tu parking ke Audi tu. Dia sebab tu weh. Okay, kita baru sampai kat rumah ni. So kita akan kemas setup music kita ni. Selamat datang ke studio baru. 2,000 years. Ni anggap kusam, tak ada kipas, lampu saja. Ada tingkap macam ni. Tolong barang-barang aku sikit. Ni kipas macam ni je kita pakai lah. Ini adalah beginning untuk kehidupan baru aku selepas habis universiti. So kita akan set up bilik ni, tidur semua benda untuk kita permulaan lah kehidupan baru selepas belajar semua. Ni kehidupan baru. Let's go. Oh shit. Bombong lah. Ni aku silap cap lain. Ni cap grey, ni cap putih. Silap cap. So kita beli cap ni. Kacau dulu. Finally siap. Guys, kita cat semua benda ni. And then kat bawah. Oh no. Aku tak ada cat tu. Plat tu dah hancur. Tak tahu macam mana boleh hancur. Oh, habis dia punya. So kita akan masukkan tikar pula. Let's go. Kali okey tak? Meanwhile, Dah set up beberapa bulan yang lalu. Kita dah set up cantik-cantik cat semua rumah ni. Beli cat baru. And now kita dah boleh duduk lah. Kipas semua function lah. Jom kita pergi kat bilik-bilik kita. Okay, ni semua boleh studio-studio masak kat sini. Okay, so abaikan kesepakan di sepah-sepah ni sebab kita baru je duduk. So ni dapur. Ni dapur kita. Ni bilik big boss kita. Kita taruh tunjuk lagi. Ni toilet. And this is my room. Alright. Welcome to my room. Okay. Rumah ni nak beritahu korang memang betul-betul default kan. Rumah ni memang betul-betul kosong. So kita set up memang betul. Kipas pun tak ada nampak atas tu. Asal warna tu warna purple tau. So kita cat semua bilik ni. And alhamdulillah kita beli kipas baru. Okay.
Hai, kipas baru. Kipas baru menggantikan kipas atap, tapi tak berapa sejuk lah, maaf lah. Affiliate punya. Okay. So, banyak lagi peralatan yang kita akan beli untuk rumah baru ni. Banyak sangat peralatannya, kita makan modal. So, aku harap projek ini sangat berjalan dengan lancar ya. Okay, jom kita kat PC. Beberapa bulan yang lepas, saya ada shooting videographer freelance. Saya buat Bushra Cafe, saya buat Ranca Bali Cafe. So, disebabkan saya banyak permintaan dan engagement, saya buat TikTok, Instagram, Facebook sebagai marketing videos. So, Alhamdulillah dapat sambutan yang sangat banyak. So, saya nak try buat dekat Selangor. So, saya terus collab dengan my brother. Saya have a house and dia nak buat YouTube juga. So, kita akan collaboration. So, kita harap projek ni berjalan lancar lah ya. Okay, tutup. So, ni adalah setup bajet kita buat masa sekarang. Kita ada PC kita sudah upgrade. Kalau korang boleh tahu, Alhamdulillah kita sudah upgrade motherboard kita. Graphic card pun masih sama. Kita upgrade beberapa setup di dalam PC ni untuk mudahkan kita punya video. Okay, kita ada webcam and tengok ni punya meja, laci. Dalam ni kita ada barang-barang lah, mic, semua benda-benda kita letak dalam ni. So senang nak set up studio. Okay, lepas pada ni insyaAllah lah kita akan buat beberapa video yang apa panggil cinematic. And ada video-video yang vlog macam ni. Video macam vlog macam ni aku tak perlu edit yang beberapa hardcore sangat, macam cantik-cantik sangat. Tak perlu cinematic, so just macam flow je lah orang nak tahu kita kewujudan kita. Dan ada satu minggu sekali tu kita akan buat cinematic video lah, macam movie. Saya belajar DaVinci Pro and Premiere Pro After Effects kita akan belajar, godang-godang sikit. And aku haraplah benda ni berjalan dengan lancar. Korang semua doakan dia, semoga filem ni ataupun projek ni berjalan dengan lancar. Okay, sebabkan bulan Ramadan ni saya minta doa korang semua ya. Okay, itu saja video kali ni. Don't forget like and subscribe. Okay gang, doakan Zam!